So, pakai hoodie shawl je. For handbag, saya akan pakai ni je. Ni ada Kinder Bueno, boyfriend saya belikan. I dah sampai dekat tempat I nak buat spike. I buat dekat Port Glasses. So, let's go. Ada lagi dekat dalam? Burger atau yang 50 ni adalah. So kat sini dia ada bagi 6 choice yang sesuai dengan muka I. So I nak try. I macam suka yang ni, tapi ni baru first try. Kan macam suka shape ni. Tadi warna merah tapi ini warna hitam. I macam tak sesuai pakai spek yang ada button kat sini sebab dia macam tinggi. Sebab hidung ada tinggi. Which one would you feel? After a week, spek I dah siap. So hari ni I nak pergi pick up my spek. So let's see. Okay, tengok dulu semua barang okey tu. Cuba pakai. This is the spek yang I choose hari tu. Yeah. And now dah siap. Cantik. Sebab I selalu macam beta, macam cat eye. Oh, macam ini. Tapi So, yang macam ini this pertama new kali formula. kan. Untuk lantern service lah. Untuk adjustment dan cleaning lah. This is the box. Ta-da! I dah pakai the spek ni. I dah pick up the glasses. Cantik tak? If you guys nak cuba spek baru, you guys boleh datang kat sini.